Sesuai ke jual aset emas untuk beli rumah? Simpanan dalam bentuk harta atau aset untuk jangka panjang sebenarnya lebih baik berbanding simpanan wang. Dan emas adalah medium simpanan yang terbaik untuk bantu anda kumpul harta. Sebenarnya dah ramai penyimpan emas yang menggunakan emas ini untuk bina rumah atau beli tanah yang kemudiannya dijadikan sebagai sumber pendapatan pasif, hasil sewaan rumah atau hasil tanaman dari tanah yang dibeli. Pendapatan pasif ini adalah salah satu kaedah untuk anda tambahkan simpanan dan juga bantu anda untuk bersara dengan selesa. Antara kaedah belian emas yang mudah adalah melalui akaun emas cap atau gold accumulation program. Anda boleh simpan emas mengikut bajet simpanan anda dan bila sudah capai target simpanan, contoh anda berjaya menyimpan sehingga 100 gram, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas ini. Anda ada pilihan sama ada ingin fokus pada simpanan aset emas atau anda boleh sengaja jual emas ini untuk tukarkan kepada aset yang boleh mendatangkan hasil. Bagi yang berminat untuk menyimpan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk video saya tentang cara mudah dan terpantas mulakan simpanan emas dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.